Alhamdulillah Kak Syah dah lulus ketiga-tiga part tauliahkan sebagai CIA. So finally Kak Syah dah boleh jawab soalan ni. Modah Kak Syah sebenarnya simple soalan. Tips yang saya rasa paling semua orang kena buat adalah kita kena willing to unlearn and relearn. Tak semestinya apa yang kita buat dalam alam pekerjaan tu adalah mengikut standard. So kita willing to unlearn dan kita relearn benda yang betul. Yang keduanya, kita kena selalu membiasakan diri untuk jawab soalan yang seakan-akan soalan CIA yang sebenar. Kita ada banyak study material untuk CIA ni. Kak Syah bawa hiasan peraju, Kak Syah kena guna glam untuk part 1, part 2, part 3. Tapi untuk part 3 memang sangat susah soalan ni. Tak sama langsung dengan soalan yang keluar. Dan CIA ni dia bukan trick tau. Dia tricky, dia akan very lengthy. Jawapan pun tak akan bagi yang very clear cut. Tak ada. Kak Syah guna Baker, Kak Syah guna Hawk. Kita kena selalu sangat berlatih lah. Biasakan diri untuk baca soalan dan baca juga jawapan. 3 kan, untuk kita mudah ingat apa yang kita belajar. Kak Syah suka share dengan klik. Kita pun ingat sebab kita share ilmu tu kan. So kita ingat, aku cakap macam ni, sebenarnya standard cakap macam ni. So I can familiar myself. Lain daripada kita berserah kepada Allah lah selepas kita dah berusaha. Tu je tips daripada Kak Syah. Nak ambil CIE, tolonglah ambil. Remind myself lah, it's for upgrading my skills and also I want to benefit to others as well. So thank you, bye bye.